Bacon dulu, korang boleh tengok cerita ni nanti. Agent Kim reactivate. Agent Kim ni punyalah hidup sederhana sampai telefon yang dipakai pun zaman Tok Kaduk punya. Tu yang ada 9 button tu. Dia pilih hidup humble sebab dia nak besarkan anak perempuan dia. Minji nama dia. Tapi Minji anak perempuan dia ni kan dah bersekolah. Dia dah besar weh. So dia macam tak apa nak dengar cakap bapak dia. Dia dengan bapak dia macam tak apa nak ngam juga kadang-kadang. Lagi satu, dia ni dia bully dekat sekolah weh. Budak yang bully dia tu cakap dia ni bau busuk, bau budak yang tak ada mak bapak. Kau faham tak? Kesian gila dia. Selalunya Minji ni kalau kena bully dia buat tak tahu je tau. Dia buat bodoh je. Tapi kali ni sebab orang sebut pasal mak dia yang tak ada, dia balas lah korang. For the first time ever. Memang padan lah muka pembuli tu. Inilah yang nak dijadikan cerita. Pembuli tu sebenarnya anak orang kaya. Bapak dia ada satu construction punya company. Kira memang super powerful lah bapak dia ni. Titik terendah dalam hidup Minji ni tak lah bila kau dah kena bully macam tu kan. Kau rasa bapak kau pula tak support kau, tak support apa yang kau buat yang nak mempertahankan diri ni. Bapak kau siap lagi meluntut minta maaf dengan bapak penduli tu. Minji ni memang sakit. Bila dah sakit hati, dia cakap dengan bapak dia, jangan pergi cari dia hari ni. Dia nak pergi lepak dengan member dia. Bila Minji ni tak balik rumah kan, bapak dia punyalah risau. So dia contact lah kawan Minji ni. No Minji tak ada dekat rumah kawan dia tu. Jadi Minji ni pergi mana? So inilah masanya skill agent Kim tu yang terkenal dekat Korea Utara, Korea Selatan yang diburu ni dikeluarkan untuk dicari anak dia dekat mana. Tapi sayang, drama ni masih baru lagi dekat Netflix. Kau bayangkan ceritanya limited episode, ada 10 tapi baru tayang 2. Cerita macam ni patutnya dia tayang terus je, faham tak? Dia punya adrenaline rush ni perlukan cerita macam ni untuk dihabiskan sekali tayang je. Apa yang dah layan, korang suka ke tak suka ke? Let me know dekat comment section, okay?